أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini kita buat ulang kaji setelah kita buat kursus fi'il mudhari' selama sebanyak 4 siri. Jadi kita tak terus masuk siri yang kelima, kita buat ulang kaji dulu. Ulang kaji contoh fi'il mudhari' daripada Al-Quran, dan saya pilih surah Yusuf. Surah Yusuf, ibu-ibu boleh buka muka surat 238. Okey. Boleh buka muka surat 238. Kita lihat daripada ayat 23 dulu insya-Allah. Kalau kita jumpa fi'il mudhari' yang kita dah belajar, maka kita akan bincangkan kalimah tersebut insya-Allah. Kita lihat ayat 23 dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Okey, pertama sekali kita lihat fi'il mudhari' dalam ayat 23. Ada ke tidak ibu-ibu ayah fi'il mudhari'? Cuba tengok, perhatikan betul-betul. Ada tak fi'il mudhari' dalam ayat 23? Ada. Ada, okey. Kalau ada berapa ibu? Belum. Ada berapa? Sekejap kira dulu. Kira dulu. Nampak ada satu tapi Okey. nanti. Okey ibu-ibu, kalau siapa yang datang jawapan, ada berapa? Ada satu. Satu. Ibu Asyah kata satu. Yang lain? Satu. Satu, okey. Ibu Dr. Asyah kata satu, kalimah mana ibu? Yuflihu. Yuflihu. Okey. Yuflihu. Okay. Ibu-ibu yang lain, yuflihu itu kalau kita tengok rumus fi'il mudhari' nota 9 tu, yuflihu dia termasuk rumus kotak nombor berapa tu? Satu. Kotak satu. Kotak satu, bagaimanakah kita nak sebut rumus tu? Ya kosong. Yes. Ya kosong. Ya kosong. Ya kosong. Maksudnya mula dengan ya, belakang tak tambah apa-apa. Okey, yuflihu. Bagus ibu. Ini yuflihu. Yuflihu di sini berjaya. Yuflihu berjaya. Cuma ibu-ibu ayah, yang belajar tinggi sikit, yuflihu di sini fa'ilnya adalah az-zalimun. Tu fa'il dia. Okey, tak apalah, yuflihu ni fi'il mudhari'. Kita dah belajar ya. Itulah contoh. Maaf ibu-ibu semua, saya batuk dari kuliah maghrib tadi. Doa saya insya-Allah ya. InsyaAllah. Kita tengok pula seterusnya. Okey, ayat 24. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum tu, ibu-ibu ya, sebelum tu az-zalimun. Az-zalimun bukankah ada waw nun? Cuba ibu tengok rumus fi'il mudhari'. Ada berapa kotak yang belakangnya ada tambahan waw nun? 2. 2 kotak, iaitu kotak 3 dan kotak 9. Di belakangnya ada tambahan waw nun. Tapi kenapa az-zalimun bukan fi'il mudhari'? Padahal belakangnya ada je tambahan waw nun. Kerana? Dia tak ada huruf mudhara'ah. Okey, pertama sekali kerana dia ada alif lam kat depan. Bila ada alif lam, automatik dia bukan fi'il. Dia adalah isim, kata nama.
Yang kedua, fi'il mudhari' mesti dimulakan dengan salah satu daripada 4 huruf. Sama ada mula dengan ya, ataupun ta, ataupun hamzah, ataupun nun. Di sini dia mula dengan za. Tolak alif lam, dia mula dengan za. Za, kalau mula dengan za, dia bukan fi'il mudhari'. Bermakna ini adalah isim, kata nama. Isim jamak. Ya, bilangan ramai. Az-zalimun, orang-orang zalim. Okey, bermakna az-zalimun walaupun ada waw nun di belakang, dia bukan fi'il mudhari'. Seterusnya ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Sadaqallahul Azim. Soalan saya ibu ayah ada berapa fi'il mudhari'? Satu. Satu pada kalimah mana Ibu Maimunah? Linas Rifa. Linasrifa. Okey, betul. Linasrifa adalah satu-satunya fi'il mudhari' yang ada pada ayat 24 surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni, surah Yusuf ni. Surah Yusuf. Ibu ayah yang dirahmati Allah, cuma Ustaz kata mula sama ada mula dengan ya, ta, hamzah ataupun nun. Ini mula dengan lam. Ibu ayah, lam ni makna lain. Lam ni supaya ataupun untuk. Nasrifa ni fi'il mudhari'nya. Nasrifa ni fi'il mudhari' dia. Ustaz, kenapa pula fa ni baris atas? Bagi pelajar lama yang dah belajar boleh faham. Kerana ada huruf lam di sini, maka asalnya nasrifu. Jadi nasrifa. Tapi ibu-ibu yang baru belajar, tak apa, abaikan. Kita tak nak bincang nasrifa ni sangat. Cukup semua pelajar baru tahu nasrifa ini asalnya nasrifu, dan nasrifu itu mula dengan nun, fi'il mudhari' kotak 14. Jadi kotak 14, saya nak tanya ibu-ibu yang baru belajar, kotak 14 ada makna apa ibu? Ada makna apa kata-kata nama ni? Cuba ibu-ibu jawab. Yang baru ke, yang baru tahun ni belajar dengan saya, yang tahun lepas pun tak apa. Ada makna kami, betul ibu. Ada makna kami. Jadi ibu-ibu tengok dalam terjemah ibu-ibu ada tak perkataan kami? Ada. Ada. Kenapa ada kami? Kerana nasrifah tu fi'il mudhari' kotak 14. Saya ulang balik. Ibu, Ustaz kata mula dengan ya ataupun ta ataupun hamzah ataupun nun. Itu mula dengan lam. Lam tu tak termasuk fi'il mudhari'. Itu kalimah lain. Lam baris bawah tu kalimah lain, nasrifah baru fi'il mudhari'. Okey, jelas ibu-ibu ayah semua ya. Ada sebarang soalan setakat 2 contoh tadi? Kalau ada soalan boleh tanya ibu mana ya? Lamkai ke ni Ustaz? Ini betul ibu, ni lamkai. Terima kasih Ustaz. Sama ibu. Lamkai yang ibu-ibu yang dah lama belajar. Lamkai maksudnya lam yang memberi makna supaya ataupun untuk. Okey. Dan dia menyebabkan fi'il mudhari' daripada rafa' jadi nasab. Ibu-ibu yang baru belajar, ya, apa benda pula ni, rafa' lah, nasab dah, abaikan dulu, tak payah fikir. Tapi ibu-ibu yang dah lama belajar boleh jadikan sebagai ulang kaji. Okey, ada lagi soalan ibu? Tak ada ya? Tak ada, kita teruskan. Okey, seterusnya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Okey, ibu-ibu ayah, tengok dulu ada berapa fi'il mudhari'
dalam ayat yang ke-25. Tengok perhatikan betul-betul. Ada berapa fi'il mudhari' dalam ayat 25. Tak apa, ambil masa. Dapat ibu semua fikirkan? Nampak macam keliru sikit Okey, Ibu Mazum. Dua. Ya? Dua. Ibu Mazum kata 3. Saya kata dua. Ibu Asyah kata, Ibu Asyah kata? Sekejap. Dua. 2. Ibu Asyah kata 2. Ibu Mazum kata 2. 3. 3, okey. Ibu Asyah dulu. Ibu Dr. Asyah kata 2 yang mana Ibu? Aroda. Aroda, okey. Aroda 1. Yusjana 2. Okey, bagus Ibu. Ibu Mazum, ada 3 tadi. Apa lagi? Wastabaqa. Wastabaqa. Ibu Mazum kata wastabaqa. Mana tadi? Wastabaqa tu fi'il mudhari'. Okey. Lagi ibu-ibu lain? Kalau ada kalimah lain? Boleh try? Ibu Maimunah? What is your answer? Ibu Maimunah ada sebarang jawapan? Ibu Sanita? 2 ke 3? Tak ada. Okey, tak apa. Sebenarnya ibu-ibu ayah, satu saja fi'il mudhari' dalam ayat 25. Iaitu pada kalimah yusjana sahaja. Yusjana sahaja. Okey, tadi Ibu Wazim kata wastabaqa, istabaqa ni waw ataf. Ataupun waw ni waw itu kita panggil istinaf permulaan ayat. Ni istabaqa ini bukan fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi kotak 2. Fi'il madhi kotak 2. Ni fi'il madhi ni. Cuba Ibu tengok terjemah dia. Betul tak? Mereka berdua pergi ke pintu. Betul tak Ibu? Ada tak mereka berdua? Mereka berdua berlumba-lumba. Mereka berdua berlumba-lumba. Daripada sin baqaf. Pasal tu dipanggil lumba baca Quran musabaqah. Istabaqa, mereka berdua. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi untuk memberi makna mereka berdua tambah alif di belakang. Ini bukan fi'il mudhari'. Okey, kemudian tadi Ibu Dr. Asyah kata arada. Okey, arada. Adakah arada ini fi'il mudhari'? Jawapannya bukan. Arada ni fi'il madhi kotak pertama. Arada. Mudhari'nya yuridu. Arada daripada bab if'al. Arada mudhari'nya yuridu, masdarnya iradah. Kehendak. Jadi arada bukan fi'il mudhari' Ibu ya. Yusjana, ya yusjana fi'il mudhari'. Mungkin kerana arada ni mula dengan hamzah. Jadi kita ingat dia fi'il mudhari'. Jadi ibu ayah semua, okey bagus contoh arada ni. Ibu ayah jangan ingat bila ada saja hamzah, kalimah mula dengan hamzah automatik dia fi'il mudhari'. Belum tentu. Itu hanyalah sebagai tanda sahaja. Tanda sahaja. Contoh ibu ayah ya. Contoh kalau kita kata asalkan dia kulit kuning lansat saja, dia Melayu. Contoh kan, asalkan dia kuning lansat, dia Melayu. Bukan mesti itu tanda dia Melayu. Biasanya ada kulitnya kuning lansat. Boleh jadi kulit dia cerah, putih. Boleh jadi kulitnya hitam, coklat gelap. Tapi dia Melayu. Macam itulah. Maksudnya yang belum tentu jumpa hamzah saja, mula dengan hamzah automatik dia mesti fi'il mudhari'. Bukan. Saya tengok keadaan. Jadi yusjana betul. Ayah Ibu Dr. Sekejap Ustaz. Nak tanya dulu. So Boleh? maknanya kalau saya jadi uridu lah.
Uridu. Betul. Uridu saya. Okey. Bagus ibu. Uridu saya berkehendak. Uridu an ashrabal ma. Saya hendak minum air contoh. Uridu ziarata Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Saya nak pergi ziarah ke Masjidil Haram. Uridu saya hendak. Ibu-ibu ayah yusjana, ini betul fi'il mudhari'. Yusjana fi'il mudhari', ibu-ibu tengok mula dengan ya, belakang tak tambah apa-apa. Ustaz, belakang ni bukan nun ke? Nun ni huruf asal ibu. Huruf asal. Tengok. Huruf ya ni huruf mudhara'ah dia. Kemudian ada 3 huruf saja. Sin, jim, nun. 3 huruf saja tinggal. Bermakna ini memang huruf asal saja semata-mata ni. Jadi nun di sini memang huruf asal. Bukan huruf tambahan. Jelas ya? Jadi ini kotak pertama mula dengan ya. Cumanya ini adalah fi'il mudhari' majhul. Majhul kita tak belajar lagi. Cuma saya bagi tahu ini fi'il mudhari' kotak pertama tapi dia fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul kita nak kenal dia, dimulakan terjemahannya dengan di. Cuba ibu tengok terjemahan ibu ayah, betul tak dimulakan dengan di? Dipenjarakan. Ya. Dimulakan dengan di kerana ia adalah fi'il mudhari' majhul. Okey. Ada soalan ibu sebelum kita masuk ayat seterusnya? Ada sebarang soalan? Okey, setakat 3 contoh tadi ibu-ibu boleh faham ya? Boleh ya? Contoh fi'il mudhari'. Faham ibu ya? Okey. Terus lagi ayat 26, ada tak contoh fi'il mudhari'? Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Sadaqallahul azim. Maaf ibu ya, nafas saya makin pendek sekarang ni, jadi tak baca pun banyak berhenti-berhenti. Okey. Ada tak fi'il mudhari' dalam ayat 26? Perhatikan betul-betul. Tak ada. Ibu Dr. Syah kata tak ada. Okey. Ibu-ibu lain, Ibu Maimunah kata ada tak? Tak ada. Tak ada juga ibu. Okey. Ibu-ibu lain? Kalau Ibu Mazum? Tak ada. Okey, tak ada. Okey lah. Kalau 3 orang kata tak ada, bermakna tak ada lah ya. Ayat 26 memang tak ada. Memang tak ada fi'il mudhari'. Kita teruskan lagi. Okey, teruskan lagi ayat 27. من الله تعالى آية 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Tak ada juga ya. Okey. Ayat 28. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن Inna kaidakunna azim. Ada tak ibu ayah fi'il mudhari' ayat 28? Jawapannya? Ya. Tak ada juga. Okey, betul tak ada. Okey, sembah ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik. Innaki kunti minal khati'in. Ada tak 28 ibu ya? Perhatikan betul-betul 28. Tak ada Tak ada. 28 pun tak ada, betul tak ada. Okey, ayat last 30 hari ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu ada berapa fi'il mudhari' ayat 30. Perhatikan betul-betul. Okey. Ibu-ibu yang dah ada jawapan boleh kongsikan. Mungkin ada 2. Ibu Dr. Syah kata ada 2. Okey. Yang lain? Ibu Mazum? Ada 2. 2 juga. Okey. Yang lain? Ibu Maimunah? Ibu-ibu lain? Ha. 2 juga Ustaz. 2 juga. Okey. Ibu Maimunah kata 2 tu yang mana? Turawidu. 1. Yang kedua? Lanaroha. Lanaraha. Semua tu fi'il mudhari'. Juga Ustaz. Tak apa. Okey. Ibu Dr. Asia ke Ibu Mazum? Sama. Yang lanaraha tu mana fi'il mudhari'nya? Nara. Nara fi'il mudhari'. Betul Ibu. Okey betul. Jadi Ibu, turawidu. Kita buka rumus fi'il mudhari' tu Ibu. Turawidu dia kotak berapa? Turawidu tu kotak berapa? Sebelum tu Ibu tengok. Mula dengan apa turawidu? Mula dengan apa? Mula dengan ta. Ibu tengok ada berapa kemungkinan yang mula dengan ta, belakangnya tambah apa-apa? 2. 2, iaitu kotak berapa dan berapa Ibu? Kotak 4 dan 7. 4 dan 7. 4 memberi kata ganti nama apa dalam dia? Dia perempuan. Dia seorang perempuan. Kotak 7? Kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki. Sekarang ni yang menggoda Nabi Yusuf tu siapa? Orang-orang ramai perempuan di bandar di Mesir tu, mereka mengumpat. Mereka kata Zulaikha, isteri pada Al-Aziz, menggoda ataupun suka pada hamba dia. Jadi perbuatan suka pada hamba dia tu, siapa yang buat? Yang suka tu siapa Ibu? Dia seorang perempuan ke kamu seorang lelaki? Perempuan. Dia seorang perempuan. Kotak berapa? 7. Kotak 4. Kotak 4. Kotak 4 Ibu. Kalau 7 kamu. Kan? Kotak 4. Jadi turawidu fi'il mudhari' kotak 4. Mula dengan ta. Belakangnya tak tambah apa-apa untuk memberi makna dia seorang perempuan. Jadi isteri Al-Aziz turawidu. Apa terjemah turawidu Ibu? Memujuk. Memujuk tu macam menggoda lah ya. Menggoda sini. Menggoda. Okey, memujuk tu menggoda. Fata tu hamba dia, Nabi Yusuf AS. Okey, jadi tahu dah turawidu maksudnya menggoda. Siapa yang goda? Seorang perempuan. Dia seorang perempuan menggoda seorang lelaki Nabi Yusuf AS. Kemudian lanaraha, inna lanaraha. Inna sesungguhnya kami. Kami ini maksudnya perempuan-perempuan tadi lah. La benar-benar, lam tu lam takkid. Benar-benar. Cuba ibu-ibu tengok terjemah, ada tak? Lam tu benar-benar ataupun sesungguhnya. Dia penegasan. Ada Ustaz, benar-benar. Benar-benar. Okey. Nara, okey, nara tu fi'il mudhari' kotak berapa Ibu? Nara 14. kotak 14 ada makna apa dalam dia? Kami. Kami. Jadi nara ni daripada fi'il madhinya ra'a. Fi'il mudhari'nya yara. Yara kotak pertama yara. Kotak 14 jadi nara. Nara mula dengan nun. Bermakna kami. Siapa kami? Kami bermula 2 ataupun lebih. Laki ataupun perempuan. Jadi di sini yang dimasukkan kami ramai dan perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang di bandar yang duduk mengata Siti Zulaikha goda Nabi Yusuf AS dalam keadaan mereka tak tahu Nabi Yusuf tu sangat-sangatlah handsome. Boleh Ibu ya? Jadi nara
kami melihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, apa tujuan ulang kaji ni? Supaya ibu-ibu ayah terutama yang baru belajar dapat lihat secara ringkas bagaimanakah kita dapat faham fi'il mudhari' melalui rumus-rumus yang kita belajar. Kalau mula dengan nun, apa makna dalam dia? Kalau mula dengan ya, apa makna? Mula dengan ta, belakang dia tak tambah apa-apa, apa makna dia? Macam itulah ibu ya. Jadi saya harap dapat membantu kefahaman ibu-ibu yang semua. Saya rasa kelas yang selepas ni saya nak buat sebenarnya. Tapi masa betul-betul dah lembik dah ni. Lembik. Tak larat dah ibu ya. Dengan batuk lagi semua. Maknanya kelas terjemahan surah Al-Mulk. Masa tangguh ibu boleh tak apa ke? Boleh je. Tak ada Saya tak masalah. dapat nak teruskan lah. Saya lembik dah ni. Okay, ibu Siapa semua. buat pemeriksaan doktor Ustaz? Ah, Tengah penyebaran virus. Influenza sekarang. ya. Hmm. Nanti saya cek ibu ya. Terima kasih banyak ibu nasihatkan. Ibu Mazum pun daripada hospital, Ibu Dr. Asia pun hospital, Masya Allah. Terima kasih banyak atas nasihat. Okey ibu, ibu semua setakat ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala